Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita belajar tentang kata adjektif. Untuk aktiviti hari ini, cikgu nak kamu semua isi tempat kosong berdasarkan ayat yang diberi. Tapi untuk isi tempat kosong, murid-murid kena terangkan gambar yang akan cikgu tunjukkan kepada kamu semua nanti. Baiklah Syifa, cikgu nak minta kamu terangkan satu gambar ini terlebih dahulu. Boleh datang ke depan? Gambar pertama, cuba awak terangkan apa yang awak nampak dalam gambar ini. Okey, saya nampak baju kurung cikgu. Baju kurung je ke? Apa lagi yang awak boleh terangkan? Baju kurung ni berwarna coklat cikgu. Baju ni cantik tak? Sekarang cikgu nak kamu baca ayat ni dan lengkapkan. Aisyah memakai baju kurung. Yang cantik cikgu. Pandai Syifa. Pada hari raya, Aisyah memakai baju kurung yang cantik pada hari raya. Betul cikgu? Betul, tahniah Syifa. Gambar seterusnya. Cikgu nak minta tolong siapa ya? Cikgu minta tolong Izzy lah. Boleh Izzy datang ke depan? Okey Izzy, apa yang awak boleh terangkan tentang gambar ni? Kucing tu orange cikgu. Okey, betul. Kucing ni comel tak? Kucing tu comel cikgu. Baik Izzy, sekarang cikgu nak kamu baca ayat ni dan isi tempat kosong. Kucing yang comel itu tertidur di atas tikar cikgu. Betul tak cikgu? Betul, tahniah semua.